Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Hazikah binti Muhammad Jaki, berasal daripada Selangor. Kemudian bermahu starting di Perlis. Saya sudah berkahwin dengan Cik Muhammad Talha. Kemudian saya ada 2 putera, Sulaiman Pasha dan Halil Pasha. Pada 2018, saya merupakan pelajar lulusan diploma under College Teknologi Darul Naim, UTM branch lah. Kemudian pada tahun 2024, saya kembali menyambung pengajian saya ke peringkat sijil, iaitu dalam bidang fashion dan pakaian. Kenapa saya sambung dalam peringkat sijil fashion dan pakaian? Bagi saya, peringkat jenis pelajaran sijil ke diploma ke tu tak penting, yang penting ilmu tu. Ketika tu saya merupakan dropship dan stokis. Jadi saya rasa tak cukup sekadar menjual sahaja tanpa ilmu. Jadi saya membuat keputusan untuk menyambung dalam bidang fashion dan pakaian sebagai peniaga yang berilmu lah. Tahu cara ukur, tahu jenis-jenis fashion, jenis-jenis leher, jenis-jenis lengan. Jadi kita punya pengetahuan tu bukan sekadar itu saja. Jadi di college community ni saya belajar banyak benda. Dalam kelas, beliau sangat berdikari dan dapat menyeimbangkan masa di samping menghasilkan produk keusahawanan. Di samping itu, beliau sangat yakin dalam menengahkan produk yang beliau hasilkan. Sepanjang saya kenal Nur Hazikah ni, dia memang seorang yang determined. Contoh kalau dia kata saya nak buat macam ni, dia bukan buat je, dia akan buat, dia akan study, dia akan go deep lah. Sebab tu salah satu faktor besar yang saya boleh bagi sokongan kepada dia untuk masuk pada college community ni, sebab memang sangat kena dengan channel minat dan apa yang dia buat masa tu lah, iaitu dia tengah bisnes pasal fashion. Dan memang benda tu sangat berguna untuk dia masuk dalam bidang fashion, dalam seni reka bentuk pakaian semua ni dan jahitan ni. Sebab dia akan study, dia akan balik rumah pun kadang-kadang walaupun sambil-sambil dukung anak, dia akan study, dia akan baca jenis jahitan tu macam mana, apa semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang dia nak lah. So bila dia masuk ke college community dan dia join program incubator usahawan under college community Arau ni, dia mengembangkan lagi ataupun dia push lagi dia punya limit kebolehan, talent, macam itulah dan sebagainya lah. Dari awal lagi saya nampak minat dan kesungguhannya dalam berniaga. Saya masih ingat semasa saya bawa dia ke UTC Perlis untuk membuka SSM, semangat dan keterujaannya jelas kelihatan. Itu adalah langkah pertamanya menjadi usahawan. Di College Komuniti Arau, saya dipantau oleh Encik Azlan dengan Puan Mira. Yang paling banyak membantulah Encik Azlan dengan Puan Mira dalam incubator. Saya berniaga menjual tote bag. Encik Azlan lah yang mengajar macam mana nak buat tote bag. Dia yang ajar cara nak order, cara nak design, nak order logo. Kemudian Puan Mira pun dan lecturer-lecturer lain ada membantu bawa daftar SSM semua tu kan. Jadi kat luar tak ada lah benda ni nak diajarkan kepada kita sebab benda ni percuma saja. Jadi sangat-sangat bertuah kepada siapa yang mendapat peluang untuk join incubator ni. Jadi pengalaman tu saya takkan dapat di luar college lah. Kat college ni saya dapat pengalaman yang sangat-sangat penting. Walaupun saya merupakan pelajar bidang fashion dan pakaian, tapi saya yakin dengan incubator usahawan dalam College Komuniti Arau ni dapat membantu kita dalam pelbagai bidang. Macam contoh sekarang, saya seorang ibu, seorang isteri rumah. Saya tak dapat nak penuhi komitmen untuk menjahit pakaian, tapi saya membantu suami saya dalam bisnes dia, dalam bentuk media dan admin lah. Bisnes dia berkaitan dengan travel. Jadi saya rasa alhamdulillah pengalaman yang di college tu membantu dengan kerjaya yang saya buat sekarang, dengan bidang saya buat sekarang. Jutaan terima kasih kepada pihak College Komuniti Arau sebab membuka ruang dan peluang kepada isteri saya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk menambah lagi pengalaman tentang ilmu fashion dan juga menjahit ni. Dan juga tak lupa kepada tenaga pengajar College Komuniti Arau yang banyak berkorban masa, berkorban tenaga, mungkin berkorban juga kesabaran untuk menghadap pelajar-pelajar punya cara kan untuk nak mendidik ni.
Saya nak ucapkan terima kasih terutamanya kepada Ilahi, Alhamdulillah. Kemudian pada suami saya sebab dia memberi keizinan untuk saya menyambung pengajian ke peringkat sijil. Kalau dia tak izinkan saya tak akan sambung lah. Kemudian saya nak ucapkan terima kasih kepada Kolej Komuniti Arau kerana memberi peluang menerima saya sebagai student, sebagai pelajar. Saya tak lupa juga kepada penasihat akademik saya, Encik Azlan, yang banyak memberi tunjuk ajar, tunjuk cara semua tu kan. Kemudian Puan Mira, Puan Azlin banyak tolong saya dalam incubator. Tiga-tiga individu ini banyak bantu saya lah dalam saya belajar dalam incubator usahawan ni. Kemudian kawan saya, kawan sekelas saya, kawan incubator saya, Ayu, dia juga terlibat bersama dengan saya, banyak dia tolong. Dia wakilkan saya pergi khusus sebab saya tak dapat hadir. Kemudian kawan saya seorang lagi, Husna, Alisha dan kawan-kawan yang lain lah yang banyak terlibat dalam proses saya menjadi usahawan. Terima kasih.